Andai korang tak tahu nak buat side dish apa yang susah, so ini adalah side dish yang paling simple. Mula-mula kita cucikan bersih-bersih kentang ni. Kita tak perlu kupas pun. Saiz kentang ni sis guna yang paling besar, yang cukup untuk satu orang makan. Kemudian kita lapkan kentang ni dengan kitchen towel supaya dia betul-betul kering. Kemudian barulah kita balut dengan aluminium foil. Nak balut ni there is no rules. So korang boleh balut lah macam korang nak bungkus hadiah. So there is no right or wrong, okay? Kemudian kita masukkan dalam oven atau air fryer selama 30 atau 40 minit. Tergantung pada saiz ya. So dah siap, korang bolehlah hidang dengan menu yang lain. Cara sis makan dengan butter herbs, lebih sedap. Dan terpulang kepada korang kalau nak buat sour cream ke atau apa, terpulang. Nak makan dengan sos pun boleh. Kalau korang nak tengok resepi sos, korang boleh tengok dalam sis punya playlist. Senang saja kan? Lepas ni korang boleh tambah dalam menu list korang. Okey, itu saja sis nak share. Selamat mencuba dan salam manis dari sis.